Kenapa kad macam ni? Dia surat pendaftaran baru. Permohonan baru. Ya. Ini Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JPKKP) Kampung Jakar dilaporkan turun padang bagi meninjau sebuah rumah yang didiami warga etnik Rohingya Kampung Jakar, Kemaman, Terengganu semalam. Tindakan tersebut dilakukan susulan aduan yang diterima daripada penduduk setempat berkaitan keadaan di kawasan berkenaan. Dalam lawatan itu, pihak jawatankuasa dilaporkan membuat semakan terhadap dokumen UNHCR, jumlah penghuni serta maklumat kenderaan yang digunakan. Maklumat berkaitan pemilik rumah dan kadar suaan turut direkodkan untuk diserahkan kepada pihak berkuasa bagi tujuan semakan dan tindakan lanjut sekiranya diperlukan. Menurut pihak JPKKP, antara perkara yang diperhatikan ialah kesukaran sebahagian penghuni berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Bagaimanapun, sebarang tindakan penguatkuasaan adalah tertakluk kepada bidang kuasa agensi berkaitan. kenapa kad macam ni? Dia surat pendaftaran baru. Permohonan baru. Ya. Ini tadi seorang. Sekarang berapa orang dalam rumah? Anak. Anak berapa orang? Anak seorang. Anak seorang. Lepas tu isteri tengah hamil. Bini tengah mengandung. Isteri tak ada kad. Ini isteri. Saya daftar melalui atas dari email saya. Saya mohon kepada UNHCR. Sekarang berapa lama duduk Kemaman? Jakar ni. Duduk sini. Berapa lama? Di sini mungkin saya 4 tahun. 4 tahun duduk. Oh. Tak berapa? 5 berapa orang dalam rumah? 4. 3 orang. 3 orang. Siapa tuan rumah? Tuan rumah orang Kuantan. Orang Kuantan. Nama? Akhtar Ali. Atak Ali. Oh, orang Melayu. Orang Melayu bagi sewa. Yang sama. Tuan rumah yang sama tadi. Ya, Atak Ali. Oh, tuan rumah yang sama. Oh. Owner duduk Kuantan. Ya. Kerja bangunan. Ni motor mana boleh naik kalau tak ada lesen? Saya tak pernah naik dah masuk itu je. Ya. Tak ada naik. Dah lama je. Ya, tak naik dah. Tak pernah naik. Dah ni motor siapa? Motor orang tolong belikan saya. Orang beli. Siapa atas nama siapa? Dan nama kawan saya tak tahu nama. Nama tak tahu. Nama orang Melayu. Ya. Orang Melayu tapi tak tahu siapa. Takkan tak tahu. Saya kenal dia tapi dulu kita kerjasama. Lepas tu ada. Sebab dia tak faham bahasa Melayu. 10 tahun dah duduk di Malaysia ni. Okey, suami 2 orang Tak ada motor, tak ada kereta. Betul. Kalau Ini kereta tak ada. mana tak ada, situ ada kereta. Tak ada. Kereta ada. Tak ada. Oh, Basikal ada. basikal ada. Hari-hari nak basikal. Kerja apa? Tak tahu. Ini buat mozaik punya. Buat ini lantai. Hari ni saya JPKK Kampung Jakar buat turun padang untuk tengok warga Rohingya yang berada di Jakar. Jadi begitu ialah di Kampung Jakar ni ada lebih kurang dalam 5 ke 6 buah rumah jugalah warga Rohingya. Tengok tu macam tu dia ada motor, kereta. Kalau ikut kereta ada tapi kereta saya tak tahu ini. Saya nak nampak kereta tu. InsyaAllah sebagai pengurusi JPKKP Jakar, saya pun arah kepada AJK saya untuk selalu turun padang tengok isu pasal Rohingya ni.